bekas kat depan ni kita akan buat semakan panjang ikan Sebab hari tu saya ingatkan bulan 5 boleh sampai 10 inci, tapi tengok daripada atas macam tak boleh sampai. Jadi ni nak akhir bulan 6 kita kena buat semakan lah. Keluarkan ikan tu, kira panjang dia. Ambil sampel 3-4 ekor ke macam tu, kira panjang. Tengok sampai ke tak. Ni saiz 9 inci mungkin sampai, tapi apa pun kita semak dulu. Dan sebelum kita semak keluarkan dia, kita bagi makan dulu sebab saya tak nak dia merajuk. Okey. Kan kita dah bagi makan, kita bawa keluar 4 sampel. Rupanya dah ada yang besar. Contoh macam ni. Ini 11 inci. Nak dekat 11. Ini 11 plus ni. Ini 11 plus juga. 10 plus 9. Tak sangka, saya ingatkan tak ada stok lagi. Sebab tengok daripada atas kecil semua. Rupanya besar, anda boleh tengok. Bekas ni, ujung ke ujung ni 12. Anda tengok. Nak sampai ujung lah, 11 plus. Ni pun sama. Makna kita dah ada stok. Buat masa ni tak ada post tiada post. Mana yang tanya ada post tak? Tak ada post. Kena datang Sungai Besar Selangor, bawa bekas sendiri untuk ambil ikan. Kalau nak rasa berbaloi, bagi tahu jiran sebelah ke, siapa-siapa berminat di sekitar anda, untuk anda datang tu ambil sekali banyak. Boleh ambil upah sekali kan dengan dia orang kan. Okey, siapa berminat bagi tahu. Sebab apa? Kita kena check stok ada ke tak. Kadang-kadang orang PM banyak sekali kan terus. Okey siapa berminat boleh datang ke Sungai Besar. Ni stok stok dah ada. Mana bekas ni stok dah ada. Berminat PM bagi tahu. Bagi tahu awal lah lagi satu Okey.